Apa kau ni? Minum air pahit. Minumlah air sedap macam ni. Kau tengok air aku ni. Sedap. Ini bukan tentang air ni sedap ataupun tak sedap. Ini tentang air bersih. Isu dia sekarang ni air bersih. Mana pula tak ada bersih? Dalam rumah-rumah ni semua ada bersih. Dalam kedai-kedai ni semua ada bersih. Dalam mall tu pun ada bersih. Asyik ada aircon lagi. Memang dekat sini senang kita nak cari air bersih. Tapi saudara kita dekat sana memang susah nak cari air bersih. Dah lah nak cari air bersih ni susah. Lepas tu mereka menghadapi musim sejuk yang menggigit lagi. Bahaya tau musim sejuk dekat sana. Lah, musim sejuk takkan dia orang tak ada boleh cairkan salji ke apa ke nak dapatkan air bersih ke? Dia bukan air salji. Tak ada air salji dekat sana. Dekat sana ada air hujan. Tapi air hujan itu pun bertakung dengan air yang kotor. Macam kau kat sini, kau sanggup beli air yang sedap untuk kau minum. Dan harga air yang sedap ni kalau kau tukar dengan air yang bersih, kita boleh hantar lagi banyak air yang bersih untuk mereka dekat sana. Astaghfirullahalazim, betul lah cakap engkau. Aku terlalu lalai dengan kenikmatan dunia. Kau tahu tak macam mana aku boleh bagi bantuan kat sana dengan keadaan mereka? Kau tahu sekarang tengah musim sejuk. So jangan tunggu lagi. Jom kita menyumbang sekarang dekat bantuan misi salju.